من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد muka sekarang apa? Ada tanda hak Jawi muka surat 5 bagi 16 kita Jawi lah kita yang Jawi muka surat 5 situ ketahui olehmu situ tengok tan baris 16 muka surat 5 kitab majmu' salasah tengok qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu hai talib, hai orang yang menuntut ilmu, akan bahawasanya wujud. Apa dia wujud ni? Sifat wujud tu. Namanya iaitu sifat nafsiyah namanya. Ketahui olehmu hai penuntut ilmu, hai talib, bahawasanya wujud, sifat wujud tu, sifat Allah Ta'ala tak terbilang banyaknya yang wajib ada pada Tuhan, pada zat Allah. Apa makna wajib di sini? Wajib akal. Apa makna wajib akal? Tidak dapat tidak, kena ada sifat tu. Kalau tak ada sifat tu tak jadi Tuhan. Tu makna dia sifat wajib tu. Tak boleh dipanggil Tuhan kalau tak ada. Di antara sifat wajib yang wajib kita ketahui satu-satu, syarak suruh kita mengaji ada 20. Yang satu, yang pertama kita kena mengaji namanya wujud. Kena kira ada dulu. Jadi ada itulah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Cuma ulama buat lebih mudah kita faham, sifat wujud ini masuk dalam kumpulan sifat nafsiyah. Apa makna nafsiyah? Sifat bagi zat, sifat diri itu. Ada tak ke saya Ustaz Zamri? Ada. Ada saya tu ada tak? Ada lah, tapi nak tunjuk tak nampak. Dia turut saya. Tu dia panggil sifat bagi diri saya. Ada tu. Maka sifat ni dia panggil sifat nafsiyah. Darjah dia apa dia? Darjah dia amrun iktibari. Apa makna amrun iktibari? Iaitu benda yang kita boleh faham ya. Nak tunjuk tak nampak. Tapi nak kata tak ada, dah ada. Sifat ada tu lah. Ada tu tak ada, tapi ada. Nak oyak payah dah. Maka ada itulah sifat bagi satu perkara tu. Maka bila kita bahas zat Tuhan, maka kita berbahas mengenai ada zat Tuhan tu. Jadi yang ada secara wujudi itu zat tu. Ada itu benda kira-kira, tetapi dia termasuk sifat Allah Ta'ala. Namanya sifat nafsiyah. Ada tak cawan? Ada. Jadi tubuh cawan, badan cawan ni kita ada lah.
yang kita bahas ada sifat dia, ada tu, mengikut akan cawan. Maka dipanggil sifat nafsiyah. Macam tu saja. Dan kidam, sifat kidam. Tuhan ada sifat kidam pada zat Allah. Satu lagi nama dia kidam. Kidam ni pada sedia tu. Sedia ni pun benda yang nak nampak kira ada tak? Apa makna kidam? Sedia. Apa makna sedia? Tak ada mula. Sifat juga yang ada pada zat Allah tak ada mula. Dia panggil sifat salbiyah. Pasal apa sifat salbiyah? Sebab dia sifat yang ternafikan, yang tak layak. Yang layak pada Allah sedia, tak layak pada Allah mula. Kerana sifat mula tu sifat kita. Kita ada mula tak? Ada. Kita pun ada sifat, tapi sifat kita baru ada mula. Dulu tak ada, lo ni ada. Jadi ada dulu ni, lo ni tak ada tu dia panggil sifat kita. Tuhan tak ada. Nak ayat guna. Tak ada menyetak, start. Tak ada start tu lah dia panggil sifat Tuhan, dia panggil kidam. Tu dia panggil sifat. Duk di mana? Duk di zat Tuhan lah. Tapi dia panggil salbiyah. Pak siapa salbiyah? Sifat yang ternafi, yang tak layak. Dia kata tu dolah tu. Lah. Dolah tu ada tak di rumah? Ada. Jadi sifat ada tadi ada pada badan dolah tu. Satu, sifat nafsiyah. Dolah tu mandul ni. Bila sebut dolah mandul, dolah ada sifat mandul. Ternafilah anak pada dolah. Kita faham tadi. Macam tu lah. Dolah itu kulitnya putih dia. Tu dia panggil sifat ma'ani, sifat yang boleh kita ada di situ. Memang ada semua. Kita nampak putih tu. Dolah tu kulitnya hitam. Kalau hitam tu adalah sifat ma'ani yang bahasa nampak. Mandul tadi sifat yang ternafikan anak. Kalau Tuhan ni, Tuhan ada sifat kidam. Sedia, ternafi, tak ada sekali-kali pada Tuhan mula. Kita panggil salbiyah. Ini yang tok guru dulu sampai hari ni dok baca tak habis-habis. Mati apa lapis lah. Cuma kita nak lebih faham, bukan suruh hafal kadang-kadang tak tumpah tu. Kita. Lagi sifat salbiyah nama dia baqa. Apa makna baqa? Tuhan ada satu sifat lagi, zat dia itulah ada sifat kekal. Kita ada sifat juga binasa sifat kita. Kita ada binasa. Sebab tu satu hari kita akan mati. Sebab kita ada sifat. Dan kita boleh jadi kekal kalau Tuhan nak beri kekal. Jadi kita kekal sampai hari ini kerana Tuhan yang mengekalkan. Tetapi kita ada sifat binasa. Tuhan dia ada kekal, tak ada binasa. Maka dia panggil Tuhan sifat baqa. Baqa bahasa Arab. Kekal itulah sifat yang ada pada zat Allah. Nak payah tak apa sangat. Macam tu saja. Maka dipanggil termasuk kumpulan sifat ternafi. Ternafi yang tak layak. Yang tak layak Tuhan tak apa? Binasa tak layak pada Tuhan. Yang layak pada Tuhan baqa kekal. Macam tu saja. Lagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bersalahan bukan salah. Bersalahan ni bukannya salah macam kita langgar mutu ke apa tu. Bersalahan ini sifat tak semacam. Tu dipanggil tu. Apa makna bersalahan dengan yang baru? Sifat Tuhan tak semacam dengan barang yang dijadikan Allah Ta'ala. Tak semacam. Baharu ni kita semualah. Jadi tak boleh goyak lah Tuhan hijau sifat dia. Kerana hijau ini sifat bagi madrasah ni. Ataupun putih, ataupun panas, ataupun sejuk. Sejuk itu sifat bagi ais. Ataupun licin. Licin tu ada sifat-sifat benda tu. Latai tu licin. Ikan keli licin. Sifat bulat-bulat sifat bagi bola. Itu sebab baru. Tu dia panggil Tuhan bersalahan dengan yang baru. Sifatlah bersalahan tu. Kita sifat kita bersamaan.
kulit kita. Kita ada rendah, ada benda lain yang baru yang rendah berlambak. Sebab tu ketemu ni kuih hitam macam apa? Macam koli ya. Sebab kita belajar. Mu ni kulit putih-putih tak? Macam tu. Warna putih. Kita bersamaan sifat kita. Tuhan tak layak gitu. Tak layak sifat baharu ni. Tu dia panggil sifat tak layak dengan yang baharu tu dia panggil sifat mukhalafatuhu ta'ala. Cuma dia pecah pula sifat Tuhan tu tak sama tiga perkara. Zat dia tak sama, sifat dia tak sama, perbuatan dia tak sama macam kita. Perbuatan kita tak beri bekas. Perbuatan kita lemah. Perbuatan kita bersamaan. Saya dengan tuan-tuan kerja macam lah. Mu boleh buat kereta, aku boleh buat kereta. Mu boleh suat nasi mulut, aku boleh suat nasi mulut. Tuhan ni bukan semacamnya kita. Perbuatan Tuhan mengadakan barang yang tiada kepada ada. Ada orang yang boleh tanding dengan dia? Tak ada. Meniadakan barang yang ada kepada tiada. Itu beza perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Maka sifat tak semacam tu dia panggil sifat salbiyah. 3 utir lah. Sifat nombor 4, sifat wahdaniyah. Kita hurai pula, nak beringat. Kena kejak dalam hati ni soal iman. Iman ni kena faham bimolek. Apa sifat wahdaniyah? Sifat esa. Tuhan tak semacam kita, perbuatan kita berbilang-bilang. Jadi kita ni sifat kita berbilang-bilang. Perbuatan kita berbilang-bilang. Tubuh badan kita berbilang-bilang. Nampak seorang saya ni, kalau kerak jadi 2. Kalau kerak 3 jadi 3. Kalau kerak 4 jadi 4. Gitu gak tuan-tuan apa? Karena kita jenis giring. Zat Tuhan bukan boleh kerak belah. Kalau kerak 2, 3 Tuhan jadi berbilang-bilang lah. Tu zat dia tidak berbilang-bilang. Tu maksud wahdaniyah sifat Tuhan. Ni, kata ni. Kalau kerak 2, 3, 4 boleh buat 4. Bahagian-bahagian bagi speaker ni boleh buat 4, 5, 6, 7, 8. Meja ini sebut-sebutir. Tapi kalau kerak 5 jadi 5. 5 bahagian. Tuhan dia bukan zat dia jenis berbahagian-bahagian, berjuzuk-juzuk. Begitu juga sifat yang ada pada Tuhan. Tak semacam sifat bagi meja ni. Ada keras. Ni keras ni. Sifat lah ni. Koko sifat bagi warna dia yang kita boleh nampak. Keras benda yang kita boleh rasa. Licin. Maka sifat Tuhan royak dah tak sama tadi. Tak licin, tak keras. Oh, ni. Dengar gitu. Itu dia panggil Tuhan sesifat dia. Sifat dia pula seperti kudrat. Satu kudrat, satu saja. Kita, sifat kita banyak. Kederat saya. Kederat tu tenaga. Tengok lagi. Kederat saya, tangan ni satu kederat. Kederat lain, kekuatan dia tak sama dengan kekuatan kiri. Kaki kanan saya, sifat lah. Sifat kederat saya. Kaki kanan lebih kuat dari kaki kiri. Berapa dah? 4 dah. Berbilang-bilang kita. Tuhan kudrat dia mengadakan, dia meniadakan. Lagi. Dia bukannya macam kita berbilang-bilang. Saya dengan tuan-tuan. Itu dia panggil. Tak semacam dengan kita juga. Begitu juga sifat. Dinamakan dia sifat salbiyah. Ingatlah. Kalau katanya sifat salbiyah ada apa putih? Ada 5. Kidam, baka, mukhalafah, kiamuhu ta'ala binafsih wa daniyah. 5 butir tu ya. Apa makna salbiyah tu? Tuhan ada sifat tu, ternafilah pada dia sifat-sifat yang lawan, yang kekurangan. Binasa tak ada pada Tuhan. Bermula tak ada pada Tuhan. Bersamaan dengan makhluk tak ada pada Tuhan. Berbilang-bilang tak ada dengan Tuhan. Berdiri dengan yang lain tak ada dengan Tuhan. Kiamuhu ta'ala binafsih. Kita perlu pada orang lain yang buat kita. Dia panggil sifat apa? Salbiyah. Salbiyah tu bukan nama orang. Siti Salbiyah. Siti Ternafi.
Agak. Talbiyah tu adalah nak wayak kata kumpulan sifat-sifat yang mudah kita faham sifat Allah. Wajib mengaji muslimah. Wajib mengaji nak kata kena. Tuan-tuan semua, kalau tidak duk fikir buat apa ni ulama tulis kitab ni buat pening kepala salbiyah dia. Kalau bilang duit jual musangking boleh duit ke? Hidup salbiyah ma'ani manawiyah. Sakit kepala. Baik buat basah tepi jalan tu jual pisang. Ni duit. Tahu pada tak? Hidup mengaji ni bukan dapat nak apa ni bukan masa dah sejam. Kalau tunggu sejam itu huduh-huduh dah agak orang beli. Tapi tak payahlah kamu makhluk Allah manusia. Bila manusia Allah tekan dengan hukum syarak. Kita manusia pula cukup syarat pula. Telinga dengar, mata nampak, akal pun ada. Ustaz mengajar pun ada. Balik pula. Ketika itu tidak dapat tidak. Kalau kita tak mengaji dosa. Beratlah. Dosa tu tak berat. Tak mengaji dosa, tak kenal Tuhan yang disembah. Tak tahu siapa dia. Duk ibadah lama ni menghadap Tuhan yang macam mana. Tuhan yang ada sifat-sifat macam ni lah. Tu makna kenal Tuhan. Kenal tara tu lah. Bila mau ayat Tuhan boleh mati lah. Tuhan mana boleh mati. Dia ada sifat bakau. Baru faham. Kita bolehlah mati sebab kita ada dua-dua. Kalau Tuhan nak kekal boleh. Nak mati boleh. Tuhan boleh sakit tak? Duk royak dah Tuhan itu bersifat dengan sifat yang mukhalafah, tak semacam dengan baharu. Kita bolehlah sakit, kita baharu. Baru reti, tidak tak reti nak pakai ni. Tuhan boleh demam lah. Nak demam, kena demam itu sifat baharu. Ku tak mengaji dia, tak reti dia. Tuhan tua lah. Kalau tak mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi kan, pakai kepala otak lah. Tak tua. Kena start dari Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam lagi. Tua dah lah. Tu dia main dah lah. Maka kita tak reti, kita meletak di fikiran kita benda yang tak kena. Tak kena Tuhan. Dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab. Macam fahaman orang kafir duk kena Tuhan tu lah. Ada tanduk, ada tangan. Boleh terbang. Dia reka buat patung tu. Dia menzohirkan apa dalam iman dia. Ada belalai. Kan nak kata demo ni nak iyak weh. Pasal apa membuat belalai gitu? Sebab membayang faham macam tu Tuhan. Kalau kita pun tak faham gitu kan, Tuhan kau tua lah. Lagi teruk lah. Cuma sebut Islam sebab beranak daripada perut Islam. Iman tak tahu. Ni takut ni. Takut iman kita tak betul dengan pegangan kita mengenai Tuhan yang sebenar. Jadi supaya puak kafir tu. Cuma Allah nak tunjuk puak kafir nak menzohirkan fahaman demo ukir terlebih. Baru kita faham demo nak pegang Tuhan macam ni. Tuhan belalai, Tuhan tangan tiga. Ya perut boreh, misai panjang. Kalau kita tak mengaji lah. Kita mengaji itu semua sifat baharu. Berwarna-warni itu baharu. Tuhan royak dalam Quran laisa kamitslihi syai'un. Tu akidah. Bukan kita mengaji ni sebab nak pergi bawa datang kitab ni, nak pergi minta kerja kerani dah. Tak ada. Kami ni nak minta kerja ni, kerja jadi kerani borok oi. Mana dia CJ tak ada lah, tapi ada lah kitab mengaji dengan Ustaz Zamri. Tak laku deh, tak laku deh. Nak minta kerja pasar raya ekosih. Pegawai tu tanya nak kerja sini kena ada CJ. Tak ada CJ lah. Ada lah mengaji sifat 20. Tak laku deh. Faham tak? Tak laku ni. Tapi dia benar iman laku bila? Laku lepas kita mati esok. Jadi pahala ni tak laku ini. Sebab tu orang tak mau ini pahala. Apa orang yang nak pahala? Bila laku, tunggu mati esok. Laku tak ada dah pahala. Sebab tu kena kirim pahala kat orang tua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah ada bacaan aku ni pahala, hadiah kepada roh mak pak aku. Pasal laku di sana, tak laku di sini.
Supaya kita mengaji gini, selama kita duduk ni Allah tulis pahala dah, tapi tak boleh pakai di sini. Dia tak laku lagi. Jadi kita yang beriman dengan Allah ni, beriman dengan benda gaib ni, gaib ni termasuk pahala tu benda gaib, benda tak nampak. Dan kita percaya ada kira bercara lepas mati, kita pun hitung pahala siap-siap di sini. Tapi nak pakai di sana, dia lagi tak boleh. Tak boleh pakai sini. Supaya kita pergi Thailand lah, pakai duit RM Malaysia bukan boleh. Kena duit tukar di sana, money changer dia panggil. Jadi kok, jadi bat, baru boleh beli barang dia mah. Kalau pergi Singapura dia kena tukar dolar baru boleh pakai. Mu dah pakai duit Malaysia dia mah tak mau, kena tukar duit. Supaya sini lah, pakai di sini tak boleh pahala, dia kena mati sana dia kena pakai pahala. Tak boleh pakai sini. Nampak you musliman ni? Ngajilah kita. Kita percaya benda gaib. Habis. Dan kodrat. Ni. Tu sifat 20 ni. Kena reti suti-suti tu. Ada satu persatu dia bagi. Dan sifat kodrat. Kita bahas sifat kodrat. Apa makna sifat kodrat? Sifat perkuasa. Pada Tuhan wajib kita pegang ada sifat nama dia kodrat. Iaitu perkuasa. Cuma perkuasa Allah tak macam perkuasa kita. Kita pun ada perkuasa, kederat kita. Boleh buat apa kederat kita. Benda berat boleh pikul, benda ringan boleh jinjing, benda bertayar boleh tolak, boleh tarik. Buat apa lagi? Benda kertas boleh koyak. Kudrat Tuhan boleh be ada benda yang tak ada, benda yang menerima ada, menerima tak ada, boleh be ada. Dan dia boleh beri tak ada benda ada. Tu beza. Beza kudrat kita dengan kudrat Tuhan. Kudrat kita tak ada tu lah. Tak ada lagi. Kalau kaki berjalan, kalau tangan pegang, kalau kepala menanduk, tu kudrat kita. Kudrat Tuhan, dia menimbul benda yang tak ada kepada ada. Mentiadakan benda yang ada kepada tiada. Tu dipanggil kudrat Tuhan. Cuma nak susung beri kudrat Tuhan ini nama dia nak apa? Dan sifat iradat. Apa lagi? Satu lagi iradat. Apa makna sifat iradat? Wajib kita pegang pada Tuhan ada satu sifat lagi. Nama dia iradat. Apa makna iradat? Sifat berkehendak. Jadi sifat berkehendak Tuhan ni tugas dia apa dia? Dia menentukan, mengkehendaki. Tugas dia. Mengkehendaki alam ni kita semua ni ada dan tak ada. Boleh belaka. Duduk bawah dia belaka. Dan dengan sifat iradat dia menentukan. Boleh juga. Dia nak menentu bi ada ke meninggalkan tiada. Kalau dia menentukan tiada, meninggalkan ada. Kalau dia menentukan hitam, putih, biru, merah, kuning, dia mengkehendaki belaka. Dan dia menentukan kita merah, tak kuning, merah, biru dah lah. Kalau dia menentu merah, tak kuning, biru, hitam lah. Tu dia panggil kerja siapa? Kerja Tuhan belaka. Seseorang itu sejak kita tak ada lagi, Allah Ta'ala mengkehendaki boleh jadi orang baling, boleh jadi orang Bukit Selamba, boleh jadi Padang Menora, boleh jadi orang Kuala Lumpur, boleh jadi orang Pengelih. Banyak tempat ada orang ni, banyak ni. Sampai esok tak habis tempat lah. Di bawah siapa? Di bawah Tuhan. Tu untuk seseorang contoh. Sebelum kita ada dunia lagi ni, Allah mengkehendaki umum. Maka ketika itu Allah dengan sifat iradat dia menentukan kita orang Padang Menora. Terbit mari kita orang Padang Menora cakap ilik. Hamai bila awak pi nak di mana? Ada mengajar dah hari ni. Sebab orang Padang Menora. Wallah. Kalau seseorang tu Allah mengkehendaki boleh orang Padang Menora, boleh jadi orang baling, boleh jadi orang Thailand, boleh jadi orang Bukit Selamba, boleh jadi orang Iyang, boleh jadi orang Perlis, boleh jadi orang Kuala Lumpur, banyaklah. Allah mengkehendaki semuanya.
Allah menentu juga dengan iradat dia. Dia menkenaki seseorang tu orang baling. Terbaik bari jadi orang baling ya, tak payah. Walau mak pak kita orang Sabah dengan orang Perlis, tapi oleh kerana Allah menentu kita orang balik, Allah akan jadikan peristiwa mak pak kita pindahkan ke mana tu baik di Bali. Tu di Balinya bila Bali cakap dia muak pada kaku tak tudih balai tegi lemu tak rok dek kudek. Walaupun muka semak-semak tapi basah huduh. Faham tak ayat ni? Tu rakyat beri. Orang Bali ni memang malah sorang huduh-huduh cakap, tapi segak-segak. Tak saya try tengok pada tak. Contohnya saya lah. Tengok muka apa huduh, sorang apa huduh. Perangai jangan huduh. Dapat bahaya. Jadi yang menentu siapa dia? Tuhan. Begitu pak kita tadi pun. Kalau bapak kita orang Sabah, padahal no, Allah Ta'ala tulis dah pak kita, ayah kita boleh jadi orang Perlis, boleh jadi orang Negeri Sembilan, boleh jadi orang Amerika, boleh jadi orang Iraq, boleh jadi orang Yaman, orang Iraq, orang pak. Allah menentu dengan iradat dia pak kita orang Sabah. Jadi akan jadilah peristiwa ayah kita tu orang kita akan bawa pak kita beranak di Sabah. Jadi kita macam-macam tak ini. Ada duk Sabah, ada orang Perlis. Dalam Pulau Pinang pula ada Padang Menora, ada Bukit Tajam, ada orang Alma, mana lagi? Merata-rata. Ada orang Lahak Yui. Aku tak erti orang Ileh ni, tulisan macam ni, baca macam ni. Tulis Sungai Pial. S-U-N-G-A-I, sungai. P-I-A-L. Saya pun Sungai Pial. Dia kata Sungai P. Kok mana nak baca aku kata. Tulis menatang lain, baca menatang lain. Saya mengajar di sana di kat Tanjung Dawet. Masjid Al-Fatimah, Sungai Pial. Tahu tak? Sungai Pial, P-I-A-L. Yang tu Imam dia kata, ya semua kita yang duduk di karya Sungai P ni, kau takut mana P pak dah. P ni P-I-R-P. Ni aku tak pelik orang Ileh ni. Tulis balas lain, kata balas lain. Tak kena sungguh. Tengok gitu deh. Sebab apa? Sebab Tuhan tentu dengan iradat dia. Jadi kita ni tertulis apa? Tuhan. Cuma jalan cerita kita lah. Di situ turun hukum syarak pula. Haram, makruh, sunat. Itu tajuk lain. Tajuk asal tu kenapa? Tuhan yang sifat dia iradat yang menentu kita. Gemuk, panjang, pendek, tinggi, rendah, bujur. Itulah. Siapa yang menentu dia? Allah dengan iradat. Padahal Allah menghendaki belaka boleh. Tapi dia menentu setengah daripada setengah barang yang mungkin. Boleh jadi seseorang yang Allah nak buat itu boleh jadi gemuk, boleh jadi tinggi, boleh jadi kurus, boleh jadi rencong. Nama lagi. Maka dia menentukan akan jadi gemuk. Terbaik pergi mari esok ni tu dia badan. Jogging hari-hari tak turun-turun. Tak daripada Menora lari daripada Gula Petai tekan masuk di jarak naik sampai Sipang 3 pada sore patah klik berhenti tiba silmak 3 pinggan pula. Lepas tu taruh kilo dia timbang duk berat dekat 80. Esok lari pula pagi esok lepas subuh lari jogging klik. Sipang sampai 3 tiba uti channel 3 keping pula. Timbang naik 83. Koino. Aku nak jumpa geng jogging kok jalan kampung saya tu. Aku kata aku nak pesan ni ya, tak nak jogging lah kalau jenis Tuhan tu boleh gemuk lah. Allah nak beri sangat ya. Bila dia mau lalu tu goyang bumi gedegu. Satgi tengok duk kedai tiba uti channel 3 keping nak go bila. Muslimat lah nak jaga badan, kami tak peduli lah. Kami orang jatah ni dah masuk usia 50-an tak peduli badan lah. Nak boreh-boreh gila. Dia perut buat tak tu orang jatah tak peduli. Keterampilan ni kurang. Okay.
Nak jadi geno pun ikutlah, ikut jadi ya. Orang Tino dia jaga. Sifat dia mau ni orang panggil perhalusi. Sebab tu kalau buat tirai di rumah, tirai. Orang Tino kalau buat tirai dia kira habis bunga ni, cara jek dia belah mana, jek letang, jek bunga. Kita tak peduli lah. Suruh beli tirai, kita nak tirai satu buat mari. Patai ya tirai sudah. Sebab tu kalau nak beli persiapan rumah jangan serah ke orang datang. Jawab mudah eh. Tokai ada tak tirai? Tirai apa? Angkat bila tirai mana pun. Orang Tino dak dia perhalusi. Tu baju nak pakai tu. Dia tengok baju dengan kain kena selari. Kita kadang-kadang baju hijau kain merah boleh. Tiba buat tak tu ya. Jangan gi boleh sudah. Orang Tino jangan. Kalau tudung macam ni, baju dia macam ni, kain macam ni. Kalau silap salah tak kena. Kita tak boleh. Nampak? Baju merah, kain hijau boleh. Tak kena. Nampak tak? Orang Tino dia lain. Tahu tak? Jadi kalau Allah menentu gitu, tak payah tuan-tuan. Tapi kita usaha tu kena. Tapi jangan duk pegang hak kita buat dak. Duduk jogging ni dekat 2 tahun dah. 80, 82, 83. 80, 82, 83. Paling tinggi 80 naik. Lepas tu tak kuat naik 82. Padahal duk gitu juga. Tak payah dah. Macam hitam, putih, kuning. Tapi atas ikhtiar usaha. Kalau Allah nak beri jadi. Ada orang 80 dia lari jaga pemakanan dia, cari ubat, turun ramping sampai 25. Kuking gitu terus lajak. Tengok kau nak yang ni dia lajak sangat. Terlangsung nak kurus sangat. Tosodok. Hak tu kita boleh ubah. Sebab benda yang boleh berubah gemuk kurus ni. Kalau Allah izin boleh. Tapi perubahan jenis muka, hidung kita kembang. Usaha nak pergi bedah tukar boleh jadi tajam, tu tak boleh. Badan tak apa, nak pergi kurus sikit, dia terlibat dengan kesihatan. Perut boren nak pergi ramping tak apa, dia benar boleh berubah. Ni duk cukur bulu kening ni haram cukur ni. Dalam Islam semua bulu ni ada hukum ni. Daripada bulu ni, bulu ni, bulu ni, bulu ni, bulu ni, bulu hak ni, bulu hak telinga ni, bulu ni, tiak ni, bulu ni, bulu kaki, semua ada hukum. Kalau tak ada hukum cukur habis. Pala cukur, bulu kening pun cukur, bulu mata pun buang, misai pun buang, cukur ni habis. Nampak pun ikan keli Sebab tu Islam dia buat hukum, tuan-tuan. Hak ni boleh kita buang. Kena hari dia, hari sunat, hari Jumaat. Mana lagi? Hari Selasa, tak ada hari dia. Sunat dia. Hak sini haram cukur ni. Orang lain ni tak, orang Tino saya tengok kadang-kadang tu tengok, dia cukur licin. Dia bubuh datang apa? Nak pergi lawa, ni tak boleh. Cukur bang licin pun ni. Kalau pergi buang apa macam toyo je. Jangan duk buang lah hak Tuhan buat molek. Di sini haram cukur. Hak sini disunat nipis. Beza tak? Dapat pahala laki-laki. Gitu. Sunat nipis. Hak sini orang laki-laki sunat simpan. Kalau setengah mazhab wajib simpan. Kalau buang ni pasik, tu dia. Kita dah. Kalau simpan sunat. Nak ayat tak bulu-bulu ni pun dikira pahala oleh Allah. Hak kopok lekor tu, hak tu kena buang lah. Nyeseram cari tak jumpa tak payah. Terlajak sangat. Kena buang, ada dia tarikh dia. Lagi. Ketiak sunat kita cabut. Tu Allah nak bagi pahala kok ni ya. Esok tengok-tengok istana Sultan kes apa? Kes taruh janggut ya sunat. Bukan nanti dok kena bakit semayang hak tu saja.
Ni menipiskan misai sunat. Islam ni molek dah. Tapi dah kita awak tak reti. Lagi. Kita tak reti. Kita ikut orang lain. Tu dia panggil Islam lah. Habis. Ambil ismayang pun gitu juga. Ambil wudu. Kalau janggut macam saya ni, basuh muka, tak payah masuk dalam dagu ni dah. Sebab janggut saya tebal, pakai sini saja. Ni start di sini ni. Di mana gigi rambut tumbuh, basuh belakang. Sini ke sini, basuh belakang. Sebab tu orang betina muslimah, mana rambut sini dia tarik terbit ni. Kena basuh sekali, sebab dia termasuk kawasan muka. Kalau orang janggut nipis, macam janggut abang tu. Janggut pakcik ni. Tak. Janggut haji tak apa, macam janggut saya agak. Dia basuh gitu . Kalau kita tengok dekat, kulit dalam ni nampak. Waktu sembahyang wajib kena sampai kulit. Kalau orang betina ya, orang betina pula. Orang betina lah perempuan lah. Hak jenis ada janggut. Ada tak? Ada orang betina jadi janggut. Hak tu dia wajib selak air juga sampai dagu. Walaupun dia taruh janggut panjang tu. Ada hak ada misai pada orang betina. Kita tengok takut ni. Allah buat mulai. Kalau orang betina ada janggut misai pening tengok dia. Tapi ada hukum, ada siap. Hukum dia tak kira, dia tak lewat macam kami. Dia kena selak juga. Sebab dia tak biasa jadi, dia nadir dia bagi. Jarang ada. Tapi ada orang. Orang betina dituntut cukur. Boleh cukur dia. Tidakkah siapa nak masuk Mina tengok takut duk berjebeng macam ni. Nama Aminah janggut tu dia aja nak jadi. Tapi semua benda tu tumbuh janggut tak tahu siapa menentu. Allah dengan sifat iradat dia. Boleh jadi dia ni muka bujur, boleh jadi muka dia putih, boleh jadi dia tumbuh janggut, boleh tak tumbuh janggut. Boleh ada beranak tu dia sampai tua tak ada misai janggut. Ada? Tengok kita bukan sama. Sebab apa saya ada sini? Sebab Tuhan menentu jadi gini. Abang saya tak ada. Saya tanya mak saya kata turun belah chair dulu, tok wang dulu. Orang petani tu ada janggut macam ni. Maka dia turun benih dah. Ada setengah tu beranak daripada ayah mak semua licin muka. Ada? Gitu deh. Siapa yang menentu? Tuhan. Sebab tu nak hina tubuh badan tak boleh. Muni gemuk, pendek, utuh, hitam, kembang. Tak boleh kata. Kita punya boleh tegur bab perangai. Sebab perangai boleh ubah. Hak siapa perangai pongah sangat, perangai pemarah sangat, perangai membazir. Hak tu bolehlah kita nak kata pun. Tapi kalau benda tubuh badan tak boleh. Sebab Allah tentu tak boleh kata apa. Kalau kita hina Allah Ta'ala. Kena huduh dengan mu ni, hitam berkelik ni. Kata kena kawan tu kecil hati. Jangan katalah. Dia pun tak mahu gitu deh. Dia pun nak semat. Nampak lagi. Nak segak belakang. Tengok. Tidak orang Tino tak beli tepung buh muka lah. Nak bila awak lah. Pekakah saja apa satu beg. Pekakah. Pekakah kening, pekakah bulu mata, pekakah pipi. Sini ni tonyong ni. Kalau nak pergi kena sini. Saya dah jumpa rumah keluar itu dia. Tengok sekali macam orang. Tengok lama. Dia jangan riah lah. Tengok. Tu Allah Ta'ala beri sifat bersolek ni pada orang betina. Perasaan dia, kami tak minat solek. Kalau kami minat solek tu, masalah lah tu. Kena berubah. Pagi-pagi duk pergi gencu tu solat. Orang betina pasal dia. Dia mesti solek juga. Ni jaga ni. Duk setting atas sini pun 15 minit. Sini 15 minit. Setengah jam. Sini lagi ni 15 minit. Mau kira tengok. Baik. Kalau orang betina jenis mi bibir, duk ketak bibir saja tu. Nak bersama lipstick dia tu pun. Hak tu boleh sakit lah.
Kau nak game kan duit 12.5 pukul 11 nak royak dah. Kita kalau sikit-sikit sudah kata kelima. Tak kata langsung payah juga. Tu tak apa. Dan sifat ilmu ni kumpulan-kumpulan sifat ni. Ada sifat ilmu Allah, ada wajib kita pegang dalam hati Tuhan, ada sifat ilmu. Ilmu Tuhan macam kita tak? Tak. Dok ada sifat Tuhan tak bersamaan. Tengok sifat mukhalafah tadi. Ilmu kita kena mengaji. Ilmu kita sedikit. Ilmu kita terhad. Ilmu kita tidak meliputi. Ilmu kita jangan nak kata nak kenal mengenai alam yang kita tak nampak. Alam yang nampak kita tak kenal. Ilmu kita tak. Allah ilmu dia mengenal belaka. Allah kenal diri dia. Dia panggil. Tu dia panggil takluk dengan benda yang wajibat. Allah Ta'ala dengan ilmu dia. Dia kata wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'al wajibat wal jaizat wal mustahilat. Apa maksud? Dan ilmu Allah, ilmu dia tu mengetahui benda yang wajibat. Apa maksud benda yang wajibat? Dia mengetahui secara nyata dengan ilmu dia. Tahu tak apa? Tahu zat dia tu macam mana? Kita yang Allah beri ilmu ni, tahu tak diri kita? Kita ada ilmu tak? Ada ilmu. Ada yang mengaji ilmu sains, ada orang mengaji ilmu tauhid, ada orang mengaji ilmu fiqh. Paling tak pun ilmu atas pengalaman, pengetahuan yang Allah beri bahawa ini adalah tubuh kita. Tapi tubuh kita sendiri kita tahu tak? Kita tak tahu secara nyata, kita tahu secara borong. Macam mana borong? Ni kepala, ni tangan, ni dada, ni perut, ni pusat, ni kaki, ni punggung, ni belakang. Dalam perut kita tu tak ada berapa ekor cacing? Cuba royak siapa dia? Doktor sini. Siapa dia doktor? Tu tak berapa ada urat banyak mana? Urat mana warna merah, urat mana warna hijau, urat mana warna biru. Tak tu deh. Deh tu tak masuk capur deh. Nak royak kita memang tak tu sungguh. Jadi ilmu kita mengetahui tak diri kita? Tak tu lah. Tu tak kita nak sakit bila? Tak tu. Tu tak kita nak demam bila? Tak tu. Tu dia panggil ilmu kita sedikit. Allah ni dengan ilmu dia tinggi, dia mengetahui zat dia. Diri dia tu dia tahu. Tahu secara nyata. Ilmu Allah. Tu dia panggil Allah mengetahui benda yang wajibat. Sifat-sifat yang ada pada dia tahu tak? Tahu dengan ilmu dia. Dia tahu sifat sama dia tu macam mana. Sifat pendengar dia, sifat pelihat dia, sifat kudrat dia, sifat iradat dia. Tahu sah. Tu dia panggil ilmu Allah mengetahui benda yang wajibat. Kita mengetahui tak pendengar kita macam mana? Dia royak bagi. Mana tahu duduk dalam telinga ni. Belah mana? Tak today. Yang kita tu boleh dengar. Kita mengetahui itulah bahawa kita tahu kita boleh dengar. Tu saja. Tapi sifat pendengar tu macam mana? Tak tahu juga. Nak tunjuk benda tak lepas. Kita boleh berkata ni kerana ada sifat perkata kita ni. Yang Allah bubuh di anak lidah ni. Boleh tu tak macam mana? Mana nak tahu. Jadi kita pandai tak kita? Tak tahu di kita ilmu kita. Jadi layak tak lawan Allah? Tak layak. Nombor dua, ilmu Allah mengetahui benda yang mustahilat. Apa benda mustahilat? Benda yang tak ada Allah tahu. Apa benda yang tak ada pada Allah? Anak dia, bini dia, tok besan dia, menantu dia, sakit, pening. Allah tahu. Tahu kata apa? Tahu kata tak ada. Tuhan tu tak tok besan dia? Tahu. Tahu macam mana? Tahu kata tak ada. Bukan tahu kata ada. Kalau ada bertukar hakikat lah. Jadi benda tu ada lah. Mustahil tu benda tak ada. Benda tak ada pun Allah tahu. Kita tahu tak? Kita mana tahu? Tak reti kita. Tuhan mengetahui. Kalau benda yang tak ada tadi ada kat dia jadi macam mana dia tahu. Seperti sakit, mati,
lemah, benda tu tak ada, maka Tuhan tahu kata tak ada pada dia. Tu dipanggil Tuhan mengetahui dengan ilmunya benda mustahil. Allah dengan ilmu dia mengetahui benda yang jaizat. Apa makna benda jaizat? Benda yang masiwa Allah, selain daripada Allah, Allah tahu belaka. Tahu macam mana? Tahu secara kuliah. Apa kuliah? Secara borong. Surau Ustaz Zobri Arsyad ni warna apa? Warna hijau. Borong lah. Tahu tak? Berapa titik cak? Titik cak tak tahu dah lah. Cak tu ambil di mana? Syarikat mana harta cak tu? Siapa boleh jawab? Berapa putih titik cak? Tu selok kera. Tu dak tiang. Tu tahulah. Kami panggil tu. Orang belah baling dia cakap pendek-pendek. Jadi SMS tu asal kata ambil hak balingnya. Kalau pergi kami panggil gi ya. Dia potong pendek-pendek. Nampak lagi. Kalau buat panggil wak apa gitu ya. Nampak. Bagaimana geno? Nak bagaimana? Nak buat bagaimana? Dia pendek. Tiang sebatang ni. Tu dah. Tu tiang sebatang. Dengan ilmu kita tahu ini tiang. Mengetahui dengan ilmu lah. Allah mengetahui berapa butir batu-batu yang ada pada tiang ni. Dan Tuhan tahu bukan sakat tiang ni, segala tiang ni. Dan tiang-tiang dalam dunia ni. Tu ilmu Allah mengetahui barang yang jaizat, barang yang harus. Jadi kia tengoklah pokok pauh tu. Pokok pauh tu dong berapa leh. Kita tu kata banyak ya. Tuhan mengetahui helai-helaian tu. Berapa daun yang tua, berapa daun yang muda, berapa daun yang nak luruh, berapa daun yang akan dimakan ulat, berapa banyak daun yang akan gugur, berapa banyak daun tak tumbuh. Aling tak Tuhan? Tuhan tu sebatang pokok nyok. Pokok nyok-nyok. Tu pokok nyok belakang tengok. Kita tu dah pokoknya tu ada daun. Tahu macam tu ya, borong ya. Tuhan mengetahui berapa lay daunnya tu. Hak mana panjang, hak mana pendek, hak mana pelepah nak luruh. Bukan sebatangnya tu, seluruh batangnya atas dunia ni. Alim tak Tuhan? Alim. Bila Allah alim, hukum hakam dia layak tak kita pertikai? Tanya hak tu ya. Ya, kembali kat tulis lah. Bila Allah turun dalam Quran benda-benda perkara hukum hakam yang tak tercapai oleh fikiran kita, kita nak bantah layak tak? Nak bantah macam mana? Akal kita tak tercapai, turut sudah. Tu dipanggil orang beriman. Kita ini bila tak tercapai dengan fikiran kita, perbahasan kita tak boleh nampak, kita kata tak boleh pakai. Ini hukum Tuhan kena tak rosak. Bila gitu kita tak reti sifat Tuhan yang alim tadi, yang menurun akan hukum tadi. Tu dia kembali pada hukum kafir. Allah Ta'ala beri hukum harta pusaka. Buat turun harta pusaka kalau anak laki-laki, buat lagi. Lebih banyak dapat dari anak perempuan, 2/3, 2 bahagian daripada 3. Anak perempuan sikit ya dapat. Kalau ikut perbincangan kepala otak kita lah, sepatutnya beri ke orang Tina lah. Orang Tina lemah. Demo pula anak perempuan. Lepas tu pula anak Minang kena orang Pinang demo. Nak naik pokok nyo pun tak gerak nak kerja. Kalau ikut perbahasan kepala otak kita. Betul tak? Kami ni tak gerak sangat, tak ada duit sangat, kabat naik nyo tak apa. Kerja naik pokok nyo boleh juga duit. Orang Tina payah nak jumpa lah hak kuat tara tu. Nak kerja kontrak macam tu pun jarang orang, tenaga tak ada. Nak keluar rumah pun terhad.
Bidang kerja yang kasar-kasar ni orang tak ambil, orang tina kerja nak pikul besi, nak pikul kayu. Demo pula kena mengandung beranak. Demo pula ada mari bulan, ada waktu cuti. Pasal apa Tuhan melebihkan tahta pusaka boleh kat laki-laki? Nampak ni? Pasal tadi ya, Tuhan alih dah. Jawab gina kita nak fikir dengan otak. Jadi satu pertumbuhan yang tumbuh di Malaysia ni, pertumbuhan ni dia mempertikai. Sebab apa? Bila tak kembali pada Quran, tak kembali pada akidah, dia tak kenal Tuhan. Dia pakai otak dia, tak logik Tuhan buat gini. Bila kata gitu, Tuhan tadi ilmu dia mempertikai sifat ilmu yang ada pada Allah, jatuh kafirun tu. Kafir sebab tu lah tuan-tuan. Jaga molek jaga molek. Sebab tu nak cakap apa jangan pakai otak ni, pakai ilmu. Pakai ilmu tak apa. Tuhan alai kan macam kita. Apa lagi? Kita ni ilmu kita ni mengetahui setakat kita ya. Contohnya macam loli ni. Ini. Lah ni semua pakat duk fikir nak klik buat apa lagi. Tiap-tiap kepala ni. Lepas Ustaz Zamri mengajar lagi. Dalam perkara otak sini. Aku nak berhenti beli roti canai situ buat klik kat Pak Long Maklumah fikir macam tu. Tak. Kak Siah pula kata, aku lagi berasa nak pergi Long Wang lah. Tadi masih ini. Abang Razak nak pergi tebang, nak pergi ambil dong apa, sawit, nak jamu kambing. Tapi kita bukan tu masing-masingnya. Kita seorang tu, Allah itu. Jadi maklumah ni dia fikir siap. Aku lagi klik simpan 3 tu, dia mau jual roti canai. Nampak okay. Dengan ilmu dia mengetahui seorang siapa tak tahu. Tak cerita siapa. Nak beli roti canai, bau banjir. Pak Long nak. Pak Long tak mari ni. Tidur di rumah. Duk main burung. Main burung tu, jangan main burung dia. Lagi. Jadi orang kita tahu tak? Tak ada siapa mengetahui. Maklum apa habis saya mengajar lagi start motor prong hati dok tu. Nak pergi beli roti canai, berhenti lagi. Mak, roti canai 3. Pak Long nak bakar 3, tak bakar tersik dengan hari dah. Mana ada maklum habis dah roti canai dah. Tak ada langsung. Padahal Allah ni sebelum masa maklumah duduk fikir tadi di surah ni, aku nak beli roti canai tu, Allah mengetahui dah maklumah akan beli mi goreng. Maklumah pun tak tu kata nak beli mi goreng, yang dia tu nak beli roti canai. Tapi Allah tu dah waktu duduk mengaji ni lagi. Kalau tak ada roti canai, tak belilah kau. Tapi Allah tahu maklumah akan beli mi goreng. Habis saya mengaji maklum apa Ustaz roti canai. Mak, ada roti? Tak ada, habis dah maklum minta maaf, tunjuk bekas tak ada. Tepung pun tak ada nak buat beri. Allah. Tak ada entah apa lah. Mi dah lah 2 buku ni. Mi pun boleh lah. Maklumah pun belilah mi. Jadi mengetahui kita nak beli mi tu, kita apa sendiri pun tak tahu. Kita baru tu saja. Waktu tak ada roti canai, baru datang tahu ilmu kita nak beli mi. Allah mengetahui waktu mu duk fikir tadi lagi. Jadi layak tak kita lawan Allah? Tak boleh lawan tanpa tuan-tuan. Kalau kena pun Allah. Tu macam kes peristiwa hak kereta terbalik bah dalam negeri baru ni tu. Tok sodok komen pandai lah. Oh ni tak kenal lah driver ini laju sangat. Kalau ni setan. Kalau lah dia tak naik bah tu lah, cari bah lain lah, gerak pun ada ni. Kalau lah duk mi kalau besok tak habis. Jadi nak belaga bah accident mati 15 orang tu bila lagi Allah mengetahui. Waktu start driver kan, sebelum tak ada alam ni lagi Tuhan yang dengan iradat dia menentukan yang mati tu boleh jadi budak ni, boleh jadi kawan ni, boleh jadi kawan ni, boleh jadi kawan ni, boleh jadi Ustaz Zamri, boleh jadi Bang Ibrahim, boleh jadi Abang Razak.
Boleh jadi budak hak 15 orang tu. Dia menentu demo tu. Kita tak kena. Tidak kita duk labah tu. Itulah. Boleh jadi kita jadi pelajar opsi. Okay. Waktu kejadian kita ni Tuhan jadikan kita ni pelajar opsi. Nak kata apa? Tapi Tuhan beri jadi kita ustaz kok ni barazak duk sini tak kena kita. Kok mana kat tu boleh kok lima. Tapi demo nu Tuhan menentukan dia tu. Allah menentu bah mana, Allah menentu driver mana, Allah menentu tempat mana, Allah menentu keadaan dia. Keadaan timbul tu pun dengan kudrat dia menimbulkan accident dia, kodanya pecah kepala, ada yang patah tekak, ada yang mati di hospital, ada mati tempat kejadian, ada patah pinggang, ada yang cedera parah sampai gini. Di bawah siapa tu? Fa'alul lima yurid. Berbuat barang yang ia tentukan, yang kehendak. Diketahui oleh ilmu Allah sebelum ada alam lagi. Berapa hari bulan, raya ke berapa, budak mana yang nak turun, pak siapa budak tu turun 3-4 kali, Tuhan tu belaka lah. Tuhan yang tahu. Dengan tahwi, dengan ilmu dia, menentu dengan sifat iradat dia, menimbul dengan kudrat dia. Jadilah. Cuma kita manusia terbiak macam tu. Kalau lah kalau pun harta dengan driver Grab tadi pun habis duit tak apa, tak mati. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Tak payah. Tak payah deh. Tu dah jadi accident kadang-kadang tu. Kenapa? Benda nak jadi semua benda ni Tuhan tahu tak? Saya dah mengajar sini ni, Tuhan tahu tak? Tahu bila? Sebelum tak ada lagi surah ni. Dunia ni tak ada lagi, Tuhan tahu tak? Dia yang menentukan saya hari ini boleh jadi duduk sini, boleh jadi duduk di Kuling, boleh jadi duduk Sungai Petani, boleh jadi duduk Kuala Nerang, boleh jadi duduk di rumah, boleh jadi duduk di rumah nombor 2. Rumah saya lah nombor 2, orang tak boleh. Tapi dia menentukan dan mengetahuikan dan menimbulkan pada hari ini barang yang ia tentu dan diketahuinya. Saya akan duduk di sekolah Ustaz Sobri. Tuan-tuan pun gitu lah. Bang Ibrahim sama. Boleh jadi Bang Ibrahim waktu ni duk bring live kok belah Sungai Petani. Boleh jadi duk pasar raya, orang Tina suruh beli barang. Boleh jadi Bang Ibrahim duk tahan mutu lagi tak sampai, ataupun uti canai. Allah menentukan jadi dia buat live saya sini. Padahal dia orang macam bubuk, saya pun tak kenal. Okey. Allah yang buat kisah lama dan dia mengetahui keadaan kita hari ini sebelum kita ada lagi. Apa dah tuan-tuan? Sebab tu dia panggil takluk tanjizi kodin, berlaku dan lurus, mengetahui itu sejak azali lagi. Bukan jadi baru tahu. Kita tadi beli mi ni baru tu lotu sebelum ni bukan tahu. Tu dia panggil sifat ilmu Allah. Jadi layak tak kita lawan Tuhan tuan-tuan? Tak boleh langsung lawan Tuhan. Nak kata tak boleh duduk diam. Bila mana Nabi Zakaria digergaji kepala dia dalam pokok. Orang Yahudi kambat Nabi Zakaria tegur seorang raja yang nak menikah dengan anak tiri. Nak menikah dengan anak tiri dia. Nabi Zakaria kata mana boleh menikah dengan anak tiri. Setelah bapa jimat mak dia, maka anak dia jadi haram dah. Tak boleh. Gitu. Anak laki-laki lagi teruk, lagi tak boleh. Bapa akad nikah saja dengan perempuan tadi, perempuan bini bapa dia tu automatik dah jadi haram lah dengan dia. Walau tak jimat lagi. Tapi kalau hak laki-laki, hak perempuan tadi, janda ada anak satu perempuan juga. Dia kahwin dengan janda tadi, akad-akad nikah, jadi bini dia, ping mati, tak ada jimat. Anak tadi, boleh akad nikah pula. Nikah anak pula. Nampak lagi, tu Nabi Zakaria kata, tak boleh wahai raja. Raja tu perintah orang suruh tangkap Nabi Zakaria bunuh. Nabi Zakaria ni lari tepi pokok tu terbuka. Orang kafir tengok Nabi Zakaria duduk dalam pokok, ambil gergaji pokok. Gaji kepala ni. Wahai Zakaria, jangan kamu kata apa. Nabi Zakaria tahan. Tak mengeluh apa, tahan. Kata pun tak boleh. Sebab apa?
ketentuan daripada Allah Ta'ala. Allah Akbar. Ni gaji putus kepala ni. Kata aduh pun tak. Allah saja yang sebut. Sebab apa? Ketentuan daripada Allah. Dan ketentuan tu diketahui dengan ilmu dia sebelum jadi ketentuan tu lagi. Sebelum berlaku perkara yang ditentu tu lagi dah tahu dah. Jadi apa yang berlaku ini sama ada yang baik atau yang buruk, Allah dah tahu dengan ilmu dia. Dan yang nombor 4, kumpulan sifat yang bahasa ada, sifat ma'ani, iaitu sifat hayat. Apa makna sifat hayat? Sifat hidup. Sifat hidup. Dengan sifat hidup inilah Allah Ta'ala hidup. Dia panggil sifat mana? Samaratus sifat. Apa samaratus sifat? Sifat yang tidak ada takluk. Wal hayatu wahiyala tata'allaku bisyai'. Dan sifat hayat itu sifat yang tidak ada tugas. Bukan hayat Allah Ta'ala tu yang menghidupkan zat Allah. Sebab zat Allah juga koding. Sifat hayat Allah koding. Jadi nak kata macam mana? Tak macam tubuh kita. Tubuh kita ni mati kalau terbit roh. Sebab kita ni dua benda yang duduk sekali. Bila potong dia, kita ni bila duduk sekali dia panggil kamutasil. Cabut nyawa mati badan. Zat Allah itu benda koding. Sifat hayat Allah benar koding. Dia kata macam mana? Kita boleh kata apa dia? Sifat hayat ini bukannya menghidupkan zat. Sifat hayat ini dipanggil sifat samaratus sifat. Sifat yang membuahkan sifat-sifat yang lain. Bila Allah ada hayat, maka adalah padanya kudrat, iradat, ilmu, sama, basar. Macam mana kita nak kira kata kudrat kalau tak hidup? Macam tu saja. Bila orang tanya Allah hidup macam mana? Allah hidup dengan sifat penghidup yang koding lagi azali. Bukan sifat hayat tu menghidupkan zat macam kita dengan arak dengan jiring. Kita ni benda jiring mesti arak masuk. Arak ini adalah benda yang tumpang jiring. Tuhan tak boleh gitu. Karena zat Tuhan koding, sifat hayat Tuhan koding. Cuma kita boleh sebut Allah hidup dengan sifat penghidup, bagi menunjukkan bahawa adanya padanya kudrat iradat. Bila hidup ada padanya kudrat iradat. Kalau tak ada hidup macam mana nak ada kudrat iradat? Sakat tu saja. Bukan sifat macam sifat sama basar kalam. Dia ada takluk dia bagi. Ada gitu deh. Itu. Jangan duk faham macam kita pula. Faham macam kita jadi sesat lagi. Zat Tuhan mati. Bila terbit hayat mati mana boleh lah. Dia tak buat. Dia sifat yang tidak ada takluk dia kata. Bukan sifat macam tu. Habis. Itu sifat hidup. Dan sama dan sifat pendengar. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanah situ dulu. Tak habis lagi bahasan sifat ma'ani ni. Sama minggu depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Waja'alna min ibadikal ulama wassalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.